Masa nak buat protokol dermally signature ni, kita study lama juga sebenarnya. Kita record a few best of practice kan. Lepas tu kita buat step by step, siap potong step dulu. And kita cover all the topography of the face. Topography tu maksud dia geography daripada upper face, mid face, lower face. So bila protokol ni dia include semua. Saya nak includekan semua. Ni tengok dia kata best gila. Secara menyeluruh. So dia semua apa yang kita buat kat dalam ni semua intentional. Dia bukan just macam random je kita petik. Bukan. Memang kita intentionally buat. So kita tahu outcome bila you promote blood circulation yang bagus untuk kulit. Kulit you akan automatically akan senang nak recover. Ya, betul doktor. And dia nampak fresh tau. Mana perasan bila malam massage, mula muka patient tu nampak kusam tau. Dia kita massage betul-betul ikut step dia. Memang nampak nampak ni kan lifted kan. Lifted, lepas tu brighter. Dia memang sebab kita encourage blood circulation. Tu yang dia ni.